tadi ada main tulip ya. Okey, kita tak jauh ya. Kita duduk hotel pun, yang hotel ni pun sibuk waktu kini lah. Coco Hove dalam masa musim tulip saja dia sibuk biasanya orang tak ke sini ya. Itulah dia kan. Okey, kita tengok dulu sebentar pemandangan di sebelah. Ladang tulip. Cantik ya. Ditanam di sini semua dijual dan untuk jualan dan Coco Hove garden ataupun satu taman yang sangat famous di dunia. Taman terbesar dan bunga di dunia. Taman yang paling dalam parti kata lain juga kita dipanggil Garden of Europe. It's a big Garden of Europe. Okey. Lagi. Dan dia buka biasanya dalam pertengahan bulan 3. Benda musim yang sesuai untuk penanaman tulip di sini. Tu tulip warna gelap Coco Hove yang kita nak pergi nanti dia akan cover sebesar 32 hektar 79 ekar besarnya kawasan yang ada kita nak pergi nanti ni. Dia kalau nak pergi festival tulip di Coco Hove, kita digalakkan pergi dalam bulan 5. Menghampiri bulan 5 ada festival. So jadi kalau tidak taman tu tutup. Kalau musim winter ke apa ke dia tutup. Rezeki lah, alhamdulillah. Merah kuning merah kuning. Okey, sekarang kita ke Keukenhof Garden. Taman bunga terbesar, antara taman bunga terbesar di Europe. Jauh daripada hotel kami dalam 5 minit. Di sini tengok banyak bas, beratus-ratus bas yang nak pergi bawa turis nak pergi ke garden ni. So masuk garden ni kita bayar. Okey, tiket nak masuk adalah dalam 25 euro. Kalau van dia park dekat sikit depan. Kalau bas tu subhanallah. Nasib-nasib lah. Semua kita nak tengok, ada tulip, ada rose, ada macam-macam bunga lagi. Entrance pun dah cantik dah nak menyambut kita dengan bunga-bungaan. Cantik-cantik. Besarnya. Bangunan dia Keukenhof. Sini ada toilet semualah. So tak bimbang lah. Cantik-cantik. Hari pun cantik. Alhamdulillah, sangat cantik. Okey. Angah tak nak pakai jaket. Kononnya dia tahan lah. Okey, kita di dalam taman tulip. Dah masuk, seorang 25 euro untuk dewasa dan kanak-kanak 14 euro. Tu tempat souvenir. Yang tu tempat makan. Yang ni tempat souvenir. Berapa hektar tadi? 3.2 hektar. Di sini pula, belah sini tempat souvenir. Okey, sekarang kita tengok lah. Jom kita tengok. Mainnya orang. Tak nampak bunga, nampak orang je.
Ni besar dah. Dia dah kembang. Besar ni. Ni warna purple, dark purple. Dan macam sejenis ya. Tak compare. Besar yang pink ni, besar betul. Ni macam-macam. Ni pendek kembang bunganya. Tengok dia. Pendek tapi dia dah kembang. Sini ada warna kuning, orange, putih. Ni macam-macam. Merah, purple, pink. Taman ni 3.2 hektar ya. Memang tak boleh ambil lah video semua taman ni. So kita banyak ambil gambar lah lepas ni ya. Memang orang pun ramai Tak nampak. Okey. Oh ni cantik. Mana cantik. Tengok ya. Bunga tulip ni. Kelopak dia. Yang ni kuduk. Yang tu purple. Yang ni jenis tu. Jenis kembang. Dan daun dia geritik-geritik sikit. Yang tu macam bunga ros. Yang ni besar-besar. Tengok daun macam plastik. Tu lagi besar. Tengok tu. Macam plastik. Tapi yang jenis ni jenis lain pula. Tu orange tu cantik. Kembang-kembang. Gerigi-gerigi, bergerigi. Jangan ambil gambar. Ramainya orang. Nak ambil gambar pun payah. Macam-macam color tulip ada ya. Sekarang ni kita dalam misi mencari tulip yang berwarna hitam. Tengok bila orang dah berdiri, kita pun tak boleh buat apa kan.
Tengok ya, tulip ni dah macam ros besarnya Ni tulip dia macam lili. Tulip dia macam lili. Ni tulip betul tinggi. Ni tinggi. Tinggi. Yang ni randik-randik. Randik kembang. Kembang macam ros randik je. Ni macam ros pendek. Macam carnation pun ada. Ni macam ros betul. Okey. Ni tulip ni, dia jenis macam bergerigi-gerigi tengok. Daun dia, bunga dia, kelopak dia bergerigi-gerigi. Dan dia rendik, rendah. Tulipnya ada berbagai color, kacukan. Ada yang pendek. Ni bentuk lili kan. Ada yang campuran, ada yang color satu-satu. Ada yang macam bunga ros, ada yang kudup, ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang gelap, macam color, ada yang campur. Macam tutun dan satu bunga. Ni taman dia. Hari ni matahari terik, so panas jugalah. Wah, cantik. Okey, kita jalan tempat yang tak ada orang. Jom kita round. Okey. Ni tulip asli. Kudup je satu warna. Dia ada banyak-banyak warna lah. Tapi tu antara cantik bunga-bunga ni dah terkeluar daun dah. So nampak hat kecil tu. Ni tengok. Macam bunga ros. Tengok taman dia besar. Ada ternakan juga. Kambing-kambing. Ada tempat playground ni, kambing, playground. Tak tahu tu bangunan apa. Ada taman permainan, ada maze ya. Memang besar gila dah. Kita sekarang dekat sini lah. Tak nampak sini ya? Tu okey. Kita tadi jalan entrance sini, jalan ke kanan. Kita nampak tadi situ, so sekarang kita kat sini. Baru situ. Banyak lagi kat belakang tu. Dah lah. Point tadi Masa pun tak mengizinkan. Taman ni rasa nak 1 hari kan. Kita 2 jam je. Tengok tu, tulip dia macam bunga ros, kembang gila. Yang ni pula orange yang macam lili. Yang ni kelopak dia bergerigi-gerigi. Cantik-cantik. Ni pun warna kuning. Kelopak dia bergerigi-gerigi. Cantik. Cantik je bunga apa ni? Cantiknya.
around dekat bushes je. Cantik. Kan ada purple, pink. Ni pun dark pink. Dan dia jenis lain, bunga dia lain. Ni bunga jenis lain. Betul ni ada merah, ya. Ada putih. Ni pun jenis lain. Ya. Jangan-jangan ni macam jenis lain juga. So kami pun dah masa terhad. Tu nak mengakhiri lah, nak keluar lah daripada taman ni. Tak nampak lah black-black tu. Bunga dua-dua tone lah. Pendek, panjang semua ada. Ni pun dua tone. Kembang yang kuncup. Ni lawa. Ni dua tone. Ni pun dua tone pendek. Ni putih. Putih ni satu tone. Ni tulip original. Dia kuncup je. Ni pun tulip original. Dia kuncup. Okey. Ni original kuncup. Ni tak tahulah. Ni tulip hitam ke ni? Macam hitam kan? Tengok tulisan dia. Saya nak daun tu sikit. Daun tu yang blok. Kita jumpa tulip Black Hero. Bestnya bila dah redup-redup ni, angin sepoi-sepoi bahasa, nyaman, sejuk. Tengok bunga-bunga duduk dalam taman. Tengok tu, cherry blossom. Ni tulip jadi bunga dia gerigi-gerigi. Macam-macam kacukan ya. Tu. Purple Heart, Lucille, Amazing Grace nama dia. Wow, ni ada pavilion. Okay, kita tengok. Oh, ni cherry blossom ni. Ada jenis-jenis dia. Yang ni macam jenis ni. Yang tu jenis purplish. Pink purplish. Dia bunga dia macam rose sikit. Ini macam kekwa. Ni tengok anak-anak benih tulip Dia orang nak buat apa tak tahu, nak tanam kot. Tanam bentuk gambar pula. Tu ya dia orang tanam. Okay. Bunga ni nama dia Double Surprise. Double Surprise nama dia. Yang ini pula nama dia Strawberry Cream. Strawberry Cream. Ini Redwood. Okay. Nama bunga ni Redwood.
Tengok tu gardener tu tengah tanam. Dia cabut. Oh, dia cabut dan dia tanam baru. Wah, kedai-kedai souvenir dia. Ada juga benih-benih tulip ya. Dia jual benih-benih tulip. Apa ni? Apa? Stroke waffles. Any two for 12 pound. 12 euro. Nak cuba ke tak? Dia ada perisa-perisa ke? Sama je semua. Ya. Bolehlah kadang nak cuba tak? Yang ini 12 euro. Kalau jenis tin, yang jenis kotak ni 3 12 euro. Kalau yang ni mahal sikit lah. Dia je 10 euro. Ni semua coklat ya. Coklat ngah. Chocolate tulis from Mills 2 for 12. Ni pun coklat juga. Ni ya. Yang ini 12 euro. Oh, ni lah coklat. Any two 12 euro. Tak payahlah coklat. Okey, ni kedai souvenir ni. Ada mini greenhouse grow kit lah. Mungkin minat. Tak adalah, kita tak ada greenhouse lah. Ni berapa ringgit? T-shirt dia mahalnya 25 euro. Kalau tidak cantik juga kan? Bukan half. Kyo Can Half ni.